Full lama aksesori Infinix GT30 Pro ni memang garang betul. Let's say, kalau korang serius dalam mobile gaming, korang kena carry like a pro. So, aku nak tunjuk kat korang unboxing Infinix GT30 Pro. Kalau korang nak tahu, handphone ni official gaming smartphone untuk MPM Malaysia Season 16. And dekat dalam kotak, ada semua aksesori yang korang perlukan untuk jadi pro gamer nanti. Power plug, wire, everything sudah ada dekat dalam kotak. Yang ini warna blade white, memang cantik betul. Korang tengok kamera dia, dekat tepi dia ada design yang sangatlah petak. Ini pula lepas aku pasangkan casing. Nak mantapkan lagi gaming korang, ini GT Pro Gaming Kit. Kalau korang nak tahu, kalau korang beli, korang akan dapat free tau Mag charge cooler dengan Mag case. Untuk Mag case ni, korang boleh attach wireless charging, at the same time attach sekali dengan Mag charge cooler. Design dia memang sangat garang. Dia punya plate besi ni memang sejuk bila korang dah on. So, kita pasang dulu casing. Macam ni lah hasil dia. Dia punya sejuk tu memang macam ais. Sangat sesuai untuk kalau korang main game lama-lama. So, tak kisah kalau phone korang warna dark flare ataupun blade white. Untuk dua-dua, nampak sangatlah garang. Dia ada banyak features yang boleh tolong korang jimat bateri ataupun jaga bateri tau. Kalau korang nak tahu, phone ni ada GT Trigger. So, dekat trigger kiri kanan ni korang boleh custom macam-macam. Example, kalau korang main MLBB, korang boleh assign untuk beli item, untuk check scoreboard and activate skill atau combo pun senang. Walaupun main lama-lama, FPS tetap tak drop bila dah ada semua complete accessories ni. Bila main pakai GT Trigger, memang puas hati betul. Terasa senang je. And jari pun dah tak sakit. Ini AI gaming feature, salah satunya Magic Voice Changer. Memang best. Voice korang akan berubah-ubah ikut preset. Sebab apa FPS stabil? Dia pakai MediaTek Dimensity 8350 5G Premium Gaming Chipset. At the same time, screen dia pun 1.5K AMOLED 144Hz refresh rate. Memang laju. Dengan bateri 5500 mAh, dia juga support macam-macam mood charge untuk lebih efisien lagi. Lagi satu, untuk wireless charging, dia support sehingga 30W. Yang pertama dalam GT series. Lepas tu, nak jaga lagi bateri korang, dia juga ada bypass charging 2.0. Macam ni, dia boleh support direct power kepada motherboard korang. Barulah main game jadi sejuk. Untuk speaker, dia support dual stereo. Kalau korang perasan, dia juga support dynamic AI backlight effect tau. Belakang tu akan menyala-nyala. Ditambah lagi dengan one tap AI. So, korang tanya apa-apa dalam single click je. Fungsi-fungsi yang lain juga, dia ada AI photo editing. Korang juga boleh buat wallpaper sendiri tau. Yang paling menarik, ini AI Studio. Korang boleh karok gambar korang untuk tukar background. Okay, let's talk about kamera pula. Dia support 108MP main and then 3x lossless zoom, 8MP ultra wide dengan 13MP selfie kamera. Jadi siapa kata phone gaming tak boleh ambil gambar yang cantik? And ini dia hasil-hasil dia. Kalau korang tengok, korang akan nampak sangatlah sharp and sangat vibrant colour dia. Dari segi warna, dia available dark flash, shadow ash dengan black white. And ini pula harga dia. Paling penting, untuk kesemua model korang akan dapat free Mag charge cooler dengan Mag case tau. So, siapa cepat dia dapat. So, dengan phone yang power dan stabil ni, memang senang to carry like a pro. Macam apa lagi yang korang nak tengok?